Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat ikan tongkol tumis tom yum. Okey, jom kita tengok caranya. Pertama sekali kita panaskan minyak lah. Sebabnya kita nak goreng ikan tongkol ataupun orang Kelantan kata ikan air deh. Ni ikan air saya ni ikan air jenis hitam. Dia ada dua, ikan air putih dengan ikan air hitam. Ikan air putih tu isi dia lembut. Ikan air hitam ni isi dia sedikit pejar. Kalau bagi saya sedap ikan air hitam macam saya guna ni lah. Lepas tu ikan air ni saya dah rebus dulu. Kalau macam awak tak usah rebus, awak boleh goreng terus. Letak garam kunyit terus goreng. Macam saya ni ada yang rebus tu, saya terus goreng lah. Boleh belakang dah. Janji kita goreng ikan kita ni bagi dia betul-betul garing. Bagi dia betul-betul garing. Kalau dia tak garing, tak sedap untuk kita nak buat tumis tom yum ni. Ataupun kita nak buat sambal ke. Memang dia kena tumis. Dia kena kita goreng tu biar dia betul-betul garing. Ni nampak dah garing ni. Kita akan angkat lah. Lepas tu minyak dia tu jangan buang dah. Minyak dia tu kita akan guna. Sebabnya minyak bekas kita goreng ikan tongkol kita ni. Ataupun ikan air ni. Dia wangi. Dia sedap minyak bekas kita goreng ikan ni. Lepas tu kita masuk ke bawang merah yang kita hiri dalam 2 biji. Lepas tu ni bawang putih. Bawang putih tu dia kena lebih sikit dah. Dalam 3 ulas. Lepas tu masuk ke halia. Halia tu dalam 1 inci. Kita potong nipis-nipis lah. Semua bahan-bahan ni kita potong. Tak perlu nak kisar pun dah. Sebab kita nak buat ringkas. Tak perlu nak susah-susah lah. Kita nak buat ringkas. Lepas tu kita nak tumis semua bahan kita ni. Biar dia wangi. Biar dia kata naik bau. Bahan-bahan bawang kita tu. Lepas tu barulah kita masuk ke sos cili. Sos cili ni masuk ke secukupnya lah. Banyak mana yang kita nak buat tu. Agak-agak je lah dah. Sebab kalau kita masak ni. Dia sedap kalau kita masak cara agak-agak. Daripada kita ikut sukat teh yang betul. Kita tengok bergantung pada kuantiti yang kita masak tu. Kalau banyak kena letak lebih. Ni macam saya ni letak paste tom yum dalam 1 sudu makan. Kalau nak letak lebih sikit pun tak apa dah. Ni saya akan tunjuk lah paste tom yum brand mana yang saya guna. Ni Meprano ni. Kalau tak ada yang ni, awak boleh guna je yang mana. Janji awak kata paste tom yum. Rasa tom yum tu ada. Letak dalam 1 sudu makan. Lepas tu kita akan tumis sekejap. Biar aroma tom yum tu dia keluar. Macam dulu saya pernah ada buat video. Buat paste tom yum rasa macam paste tom yum Meprano. Awak boleh cubalah buat. Awak cari je cara buat paste tom yum dah. Ni saya nak perasakan dengan garam dan gula. Cukup rasa lah garam dengan gula tu. Macam kalau kita buat tom yum kita kena letak jus limau apa. Tapi kalau buat tumis ni tak perlu letak jus limau dah. Ni saya tambahkan sos ikan sedikit untuk naikkan lagi rasa dia. Bila kita letak sos ikan, dia kata aroma dia tu bertambah sedap. Lepas tu kita kacau bagi sebati biar dia betul-betul macam minyak. Barulah kita masuk ke ikan tongkol yang dah kita goreng garing tadi. Memang dia kena goreng garing kalau kita nak buat jenis tumis gini. Lepas tu kita masuk ke lah irisan cili padi. Lepas tu daun 5 puruk dalam 3 ke 4 helai. Daun 5 puruk ni dia tak boleh kita letak awal-awal. Kalau kita letak awal-awal aroma dia tu dia tak fresh. Kita letak akhir sekali. Biar kita kata aroma 5 puruk tu dia fresh, dia bau kuat. Tu menyedapkan lagi masakan kita dah. Ni saya biarkan sekejap bagi dia betul-betul, kata betul-betul lah bahan tumisan kita tu dia meresap ke dalam isi ikan. Lepas tu satu lagi nak bagi tahu, kalau kita buat tumis tom yum ni, ikan tumis tom yum ni, kita tak boleh nak buat berkuah. Kalau kita buat berkuah tu memang tidak sedap. Dia kena buat kering-kering berminyak gini. Minyak dia tu sedap lah kalau kita makan. Walaupun orang kata kurang sehat pun. Tapi kalau nak makan sedap boleh buat cara ni. Buat kering berminyak gini deh. Orang kata sekali-sekala kita nak makan. Masukkan macam orang kata agak berminyak gini. Orang kata okey lah sekali-sekala. Sebabnya masukkan lagu ni dia buatkan kita selera makan. Rasa pedas, rasa masin, manis, wangi daun 5 tu. Memang sangat-sangat sedap. Ni kena pula dengan nasi. Orang kata nasi panas-panas baru masak tu. Tak perlu nak lauk lain. Cukup lauk ni sahaja deh. Buatkan kita tu selera dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni. Saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.